Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita update sikit beberapa kerja yang kita tengah buat dekat kedai ni. Antaranya ialah proses-proses membersihkan motor-motor kapcai. Kita ada motor Z1000, kerja major service, valve clearance, minyak hitam, spark plug, coolant dan sebagainya. Kita ada motor MT25, major service lah. So kerja-kerja major service juga. Valve clearance, throttle body tu, throttle body dia dah cabut, kotak angin dia servis. Lepas tu dia akan tukar idle gear lah. MT07 buat apa tu? Major buat bikin. So major service juga. Oil sump dia ada crack. Motor ni dia datang dekat oil sump dia ni. Dia ada crack tau dekat bahagian drain nut tu. Drain nut tu. Dia ada crack. So tak tahu apa yang dia langgar. Benda ni kalau kita buka dia punya nut ni, kita akan perasan ada satu line crack. So kerja dia ialah kerja menggantikan dia punya ni lah, oil sump dia lah. So abang pula, kerja abang hari ni adalah settlekan kerja-kerja servis lah kot. Motor Y15 buat overhaul. So dah siap lah. Sekarang proses pemasangan, tengah runningin. Bunyi senap senyap bunyi dia, bagus. Mantap man. Y16 kerja full overhaul. So dia kan tengah bersihkan barang dia, kau boleh tengok lah. Bersih man. Bersih semua part disusun. Ini memang kerja dia dia tak ada susun untuk buat video ke, tak ada. Setiap kali kita buat kerja-kerja overhaul di kedai ni, setiap part perlu dibersihkan dan perlu disusun. So ni kita boleh tengok dia punya housing dia. Kau tengok bersih man. Dia orang bersihkan gila-gila housing dia, crankcase dia kan. Bersih man, bersih seresih-resihnya. Kilat dia buat sebab tu dekat kedai abang ni, bila buat kerja dia agak lambat sikit. Sebab proses membersihkan dia ni mengambil masa. Okey, kita ada motor RS pun, kita ada kerja-kerja overhaul. Kau boleh tengok kerja-kerja pembersihan dia orang. Bersih. Bersih weh. Hari tu motor ni hitam legam. Hari ni kita boleh tengok dia dah bersih habis lah. Alright. So kerja-kerja pembersihan sedang dijalankan. Lepas ni dia akan mula buat fitting. Okey, clamp valve, masukkan bearing, gantikan bearing. Lepas tu baru kita akan pasang lah. Kita akan completekan enjin ni. Tengok dia punya ni, kering man, bersih dia buat barulah puati betul, barulah sedap kita nak memasang dia, barulah rasa seronok nak pasang enjin tu bila bersih macam ni. So ni kerja-kerja yang perlu dilakukan sebelum kita pasang enjin lah. Pastikan part-part tu semua bersih. Okey, kita ada sebiji motor RS lah. RS ni datang dengan bunyi yang sangat pelik. So mula-mula kita ingat bunyi tensioner, tapi dah ganti tensioner, still ada bunyi dia. So hari ni kita nak selesaikan motor ni. So abang suspek dia ada isu dengan dia punya bahagian atas ni lah. Kalau bunyi, sebab bunyi tu memang datang daripada bahagian head dia. So kita suspect something wrong dengan dia punya rocker arm, boleh jadi, atau cam dia boleh jadi, atau timing chain. Tapi kita akan buat pemeriksaan bunyi ni. Kita akan tengok, kita akan check satu persatu. Sebab bunyi dia macam bunyi tensioner, tapi bila kita tukar tensioner still ada bunyi. Boleh jadi juga dia punya ni, dia punya coil plug. Motor ni memang dia proceed untuk buat major service. Sebab tu kita buka bahagian head dia, kita nak settlekan valve clearance dia apa semua. Dah settle valve clearance, dah buat major service. Throttle body pun kita dah buka, kita dah bersihkan kan. Lepas ni throttle body dia semua dah bersih dah. Nampak ni, dah bersihkan dah throttle body dia. Okey, so kita dalam proses nak pasang. Then kita akan start balik motor ni, dan kita carilah punca dia datang daripada mana bunyi tu. Okey, apa-apa hal abang akan update pasal motor ni. Alright, baik. Assalamualaikum.